Lailatul Qadar semua orang dah ada peluang dalam syarat tertentu. Jika saya tak tidur selama 30 hari bulan Ramadan, adakah saya akan dapat Lailatul Qadar? Insya-Allah dapat. Kalau mu tidur pun dapat. Faham? Lailatul Qadar, Lailah Qadar, malam kebesaran. Lailah malam, Qadar malam, Qadarlah malam istimewa. Dia kata daripada setiap 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dia tak tidur. Faham? Dia tak tidur. Garik sampai subuh. Dapat tak Lailatul Qadar? Dapat. Kenapa? Kerana Lailatul Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan. Siang tak, malam. Tak usah kata mu tak tidur. Mu tidur dapat hari. Setiap malam dak semayang garik, dak semayang isya, dak semayang tarawih, tidur garik bangun subuh. Dapat tak? Dapat ke? Dapat kau ni dalam keadaan mu tengah tidur. Lailatul Qadar berlaku mu tengah tidur. Faham? Kita tak ambil hak tu. Kita nak Lailatul Qadar, kita sedang berdoa. Faham lagi? Kita tengah berdoa minta sesuatu, Lailatul Qadar. Ni mu tengah tidur. Orang kafir dapat Lailatul Qadar. Faham? Dia tengah tidur. Nah, macam baru ni kan, belum Ramadan baru ni, masa Syaban, masa Rejab. Tu imam dia baca doa dia. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Faham? Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dengan Ramadan. Sekarang sampai tak lagi? Tokai kasino dapat Ramadan? Dapat kau. Tokai judi? Dapat. Tokai stokeng? Dapat. Faham lagi? Tapi dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Mereka dapat Ramadan. Tak boleh lagu tu. Faham? Kita nak dapat Ramadan dan dapat keredaan Allah. Jelas? Okey, baru faham. Kalau dapat Ramadan, musuh-musuh Allah dapat. Ramai mana sekarang? 8 bilion sekarang hidup atas muka bumi, semua dapat Ramadan. Nah, tapi dalam keadaan Allah memusuhi mereka itu. Okey? Maka gini maksudnya, hendaklah kita melakukan ibadah bukan tak tidur. Faham tak? Seboleh-bolehnya. Dalam kata seorang ulama Mesir, Dr. Ahmad Syarbasi, disebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, kalau kita setiap malam Ramadan kita semayang maghrib, kita semayang isyak, kita semayang sunat rawatib, kita semayang tarawih, kita semayang apa benda ni witir, kemudian kita bangun malam untuk semayang tahajud dan seumpamanya, insya-Allah akan dapat Lailatul Qadar. Kalau tak dapat betul-betul tengah-tengah Lailatul Qadar, dapat CP-CP-nya. CP-CP sudah memadai. Lailatul Qadar ini macam kita beramal 85 tahun. Faham? Sekali beramal macam beramal 85 tahun. Lama tak? Itu kelebihan Lailatul Qadar. Kalau kita dapat betul-betul tengah Lailatul Qadar, kalau kita dapat CP-CP pun okey dah lah. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar ni seperti emas. Orang lain dapat 100 kilo, kita dapat setengah kilo. Okey dah. Faham? Faham lagi? Sebab apa? Sebab dia emas. Orang lain dapat 100 kilo, kita dapat sekilo je. Cukup tak? Mewah tak? Emas sekarang sekilo berapa? 300,000. Faham? Orang lain dapat 100 kilo, betul-betul Lailatul Qadar tak tidur. Kita dapat CP, dapat sekilo. Cukup dah, kaya dah. Kerana sekilo 300,000, bukan besi bah. Sekilo 3 ya. Faham lagi? Mah 300,000 dah, kaya dah mu. Faham lagi? Itu maksudnya. Jadi sebaiknya kita kena ada maghrib setiap malam, isyak setiap malam, sunat maghrib, sunat isyak, ada tarawih, ada witir. Kalau boleh bangunlah sekejap pada waktu malam dekat dengan sahur, 2 rakaat tahajud. Tak apa dah kita orang awam. Tak dapat tepat-tepat 100 kilo, sekilo mah sudah memadai. Okey? Dia ni tak mau tidur, tapi tak buat apa pun, main carrom. Setiap malam. 30 Ramadan dapat Lailatul Qadar.